Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini 14 Julai, hari Ahad. Alhamdulillah, hari ini kita membawa jemaah-jemaah Yaskin untuk melawat salah satu tempat yang penting juga di Madinah ini, iaitu Kilang Quran, di mana setiap di dalam Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi, semua Quran yang berada dalam Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram mestilah centralized, yang di mana Quran itu yang dicetak di sini. Jadi insya-Allah hari ini kita boleh lihat tengah beratur ramai. Kita dah dapatkan tasrih kebenaran untuk masuk ke Kilang Quran. Sekarang ni nak masuk ke Kilang Quran, kita perlukan kebenaran tasrih. Jadi alhamdulillah kita dah apply. Boleh tengok tasrihnya. Dan sekarang kita tengah beratur untuk menunggu giliran masuk ke dalam Kilang Quran, insya-Allah. Kita dah masuk dalam kawasan kilang, tapi kita belum masuk tempat dia buat lagi betul-betul. Cumanya kita sekarang tengah beratur untuk masuk ke dalam kilang. Jadi kita baru je lepas pagar dia. Kita boleh lihat di sebelah kanan ini orang beratur untuk masuk, sebelah kiri mereka yang dah selesai menziarah. Dan setiap kali keluar, insya-Allah alhamdulillah, kilang ni dia akan bagi hadiah kepada setiap jemaah haji ataupun jemaah umrah yang menziarahi ini dengan senaskah Al-Quran. Cumanya kadang-kadang dapat saiz kecil, kadang-kadang dapat saiz besar. Okey, baik, alhamdulillah. Sekarang kita telah berada di dalam Kilang Quran. Kita boleh lihat suasana kilang dia, di mana di sini Quran-Quran ini dicetak, juga ada yang terjemahan Quran, dan sekali terjemahan lebih kepada 56 bahasa. Kita boleh lihat di depan dia ada pamerkan antara produk-produk Quran yang telah dicetak dekat sini. Dicetak kepada bermacam-macam bahasa lah, yang Sabang Samin, dah ini Sabang Samin kan awal kita. Setahun dia mencetak kurang lebih 20 juta. Untuk setahun 20 juta naskah Al-Quran, dan juga diterjemahkan kepada 77 bahasa. Sebelum ni saya cakap 56, sekarang dah tambah lagi 77 bahasa. Kilang ini ditubuhkan pada tahun 1984, dan juga ada satu naskah yang daripada Osman Taha, Syekh Osman Taha yang terkenal. Dia ditulis selama 3 tahun. Dia tulis, Syekh Osman Taha dia tulis tangan sendiri selama 3 tahun. Okey, baik, ini kilang dia. Dan di sini salah satu tempat yang penting juga, iaitu di mana tempat para jemaah boleh membeli Quran yang dicetak di dalam kilang Madinah tadi. Kat sini kita ada 4 saiz. Kita ada saiz yang paling besar, kita ada 30 rial. Saiz yang kecil 23 rial. Saiz sederhana 17, dan saiz yang paling kecil yang macam kita dapat percuma tadi 15 rial. Okey, baik, alhamdulillah. Maka selesailah ziarah kita di sini. Bagi siapa yang nak datang ke sini sekarang perlu dapatkan tasrih. Nak datang sendiri tak boleh, cuma mungkin boleh minta syarikat tolong uruskan untuk dapatkan tasrih. Baik, jadi jangan lupa datang ke Madinah, singgahlah ke Kilang Quran untuk kita lihat bagaimana pencetakan Quran di Madinah. Okey, jom bersama Yaskin kembara menuju maghfirah. Assalamualaikum.